Assalamualaikum, saya Ikmal Haikal. So, hari ini aku akan pergi ke Dewan Sri Putra yang terletak di Bukit Jalil. So, apa aku akan buat kat sana? Aku akan pergi menonton MPL M1 Season 16 pada hari pertama. So, match first kita pada hari ini ialah kalau tak silap aku, Monster Vicious menentang Vamos, guys. So, apa yang menarik pada hari ini ialah macam yang kita tahu, Vamos ada buat pendirian yang baru iaitu Mask Off. So aku excited lah nak tengok sejauh mana Vamos boleh pergi untuk hari ni. And diorang juga ada EXP laner yang baru iaitu daripada SRGOG, which is Gorgeous. So adakah Gorgeous mampu untuk perform pada hari ni? Kita kena tengoklah sampai habis video ni, okay? So tak lupa juga match Aero vs Untitled and highlight match kita pada hari ini ialah SRGOG menentang Homeboys. Kedua-dua tim ni merupakan finalis untuk season 15. So aku agak excited jugalah untuk jumpa diorang daripada depan lah. And aku akan try untuk interview salah seorang player daripada SRGOG. So kalau korang nak tengok, korang kena stay tune sampai habis video ni. Dan jangan lupa juga untuk subscribe and tekan like button, okay? Kita pergi sekarang, bye. So guys, kita dah sampai kat Bukit Jalil. So kita sekarang nak on the way kat venue MPL My Season 16. Dulu season lepas dia orang buat kat Mount Kiara, so dia orang akan pindah venue kat Bukit Jalil. Let's go. So macam ni kita orang first time tau pergi kat venue ni. So kita orang dah tanya guide tadi, dia cakap just jalan straight and then nampak Ramli, masuk kiri. So kita orang tak tahu kat mana Ramli. Kita orang rasa redah. So mesti kita orang bukan nak cari venue pun, mesti kita orang mencari Ramli. So So guys, tadi kita orang dah selesai tau. So kita orang terpaksa tanya guide lah, tanya abang-abang Odis jaga sini, kat mana Ramli yang dia cakap macam tu. So finally kita jumpa Ramli. Yes, kita jumpa Ramli. So maksudnya Dewan Sri Putra dah dekat lah. So guys, kat sini tempat masuk dia. Tempat masuk venue MPL My Season 16. Dia agak terpencil sikit lah. Let's go guys.
So kita dah masuk kat venue MPL MY season 16. So ini yang akan main hari ni. So game first is Vamos vs Monster Vicious. Kita akan lihat terlebih dahulu line up untuk pasukan Monster Vicious yang mana bersama dengan Monster Vicious guys. dan juga So guys, aku pergi ini dia. Sekarang game Vamos lawan Monster Vicious. Kita kena sentiasa berhati-hati saja. Kita ada sedikit masakan yang ada kedua pasukan berbeza ini nantikan. Untuk yang kedua, mereka hidup 20 saat sahaja lagi lihat. Goli ada awal bila akan Monster Vicious untuk memastikan pasukan bawah tidak mampu untuk mendekati kawasan tersebut. Sudah pun dipegang rapi oleh Monster Vicious. Cantik bagaimana pengawalan push yang dilaksanakan oleh Monster Vicious. Dia terputus mengawal kawasan perairan yang baik. Tapi sini nampak macam tak minat betul-betul. Sini tidak ada kira. Ini tidak tahu ke bawah. Ini terus saja percuma. Dapatkan sekali yang kering. Tiga salah penuh untuk Monster Vicious. Pemerintah asli guys. Berjaya sudah mendapatkan ball. PTV. So first game tadi Vamos secure game 1. Monster Vicious secure game 1. Itu mungkin antara pemahaman yang lakukan. So dia belum habis lagi, dia still akan kena menang 2 kali. Tadi okay, dengar. Tadi Monster Vicious dah secure game 1. So dia belum habis lagi, still ada lagi kena menang 2 game in order untuk menang match hari ni lah. So kita kena saksikan lagi. Let's go. So game kedua Vamos dengan Monster Vicious dah nak mula. Aku neutral lah, even though aku pakai JKSRD, tak bermakna aku support pun. So kita tengok sekarang, adakah Vamos mampu untuk secure game kedua ataupun tidak. Kita saksikan selepas ini. So kat sini diorang ban Fanny, Vamos ban Fanny. Nampak?
So first game tadi Momo dapat secure MVP. Tak dinafikan juga, dia memang apa tu, contribute betul-betul kat team. So Vamos yang baru ada Gorgeous, GB, Clockun, Zorn and Natko. Zook, Zin and Isushin Golden Esmeralda pun. Aku tak cakap apa. Kita trust je coach diorang. Golden Esmeralda first, jarang-jarang kita tengok kan. Kalau tahu menang kan, jadi meta baru. Tekanan di bahagian kiri dan kanan. Satu perlawanan dari Kita dah buat Bogor apa guys. dimiliki oleh pasukan Monster Nampak. Pieces. Ini adalah gila. bukan setakat berdasar penuh, ini jajahan habis-habisan. Nak kata apa lagi? 8 itu pun Malah gigi ya. lebih daripada 1000. Tak ada masalah. Sony di bahagian depan. Tak Kalau 4-1 Ini memang macam sehari susah dia dapat 1000 minit untuk pasukan Monster Pieces. Itu memang membuatkan pasukan rasanya ini sedepan untuk Monster Pieces. Begitu cantik. Tapi bola sedikit lambat. Bukan mampu ambil diteruskan pada nampak cantik. Vamos. Orang kata nak judge daripada negeri saja. Pada hormat saya berikan disebabkan mereka bangsa dengan tidak berputus asa, tetapi disebabkan perbezaan yang besar ini berkelas. Sempurna okey Gondi sekarang. Dia dah dapat gol. Dan sekarang ini baru minit ke-9. Vamos dah hilang hampir ke semua menara melainkan individu tarik saja. Minit ke-9 sekarang ni. Pasukan Monster Pieces dengan keadaan mereka dah ada lot yang lot mula bergerak satu dari bangsa yang tengah dan setekan hasil terlebih dahulu lot dan juga berada dekat depan ada sedikit dekat depan ada dekat depan Vamos buat apa tu? Vamos korang main apa Vamos? Dengan prestasi ini kita akan bersama dengan Cruz sebagai host di bagian utama untuk sesi bonus. Masih tempat Vamos guys. Tempat MV. The GB guys. Tadi actually ada error 4-4 tapi dia dah jalan.
So guys, tadi Vamos kalah 2-0. So okay, ni baru, korang kena ingat, ni baru match pertama, day 1. Ada banyak lagi match. No comment. Cumanya nice try lah. Momo sangat perform hari ni, sampai MVP masa match lah tu. So nice try. Kita akan tengok game kedua, which is Aero lawan Untitled. Stay tune, jangan pergi mana-mana. Pastikan korang subscribe. Okay? Bye. So guys, sementara tunggu match Aero dengan Untitled, pihak Moonton yang provide makanan untuk kita orang. So here's my food. So aku akan makan dulu sementara tunggu match Aero dengan Untitled mula. Kita jumpa lepas ni. Sekarang tengah drafting Aero lawan Untitled guys. Kita match first. So first match tengah drafting. So kita tunggu match start baru aku record lah. Kita takut buang masa. Stay tuned. Bukan mudah untuk terus saja. So guys, match Aero versus Untitled dah start match first. First blood oleh Zakif. Dah sampai Hazel. Baru saja memberikan requisition berjaya untuk Aku dapat save paling depan. tersebut. Jimmy tukar untuk sampai level 4. Selamat kali bilang semua dengan tiga. Zeki cuba untuk menghalang pemain berkandak tetapi Zeki boleh sempat untuk dijatuhkan pada kali ini. 2-1. Meskipun pasukan Untitled tidak berjaya untuk dapatkan kemenangan pertama, namun begitu dengan pengawasan dua yang tersebut membuahkan hasil yang agak baik untuk pasukan mereka. Sedikit banyak kesimbangan daripada pertempuran yang sebentar tadi. Dua skill dibayar dengan pengambilan tentang yang pertama sebentar tadi menyebabkan tiada perbezaan ekonomi. So untuk match ni aku masih lagi bet Aero menang. Tapi seperti yang kita bincangkan, sepatutnya Aero bermain dengan jauh lebih agresif ada Hazel lagi untuk membenarkan mereka mencapai So aku rasa mini 2-0. condition mereka. Namun itu, Untitled Aku predict. permainan begitu baik untuk memberikan serangan balas tentang aggression yang telah dipamerkan oleh Aero pada masa awal. Dan terkena dengan baik. Tunggu waktu yang tepat tapi Sergio dah makin letak di bawah. Tiga. Tersekat pula Zeki. Mereka masih betul untuk macam terus. Selain itu makan. Kita tak ada lagu bagi. Satu berbalas dua. Untuk Untitled dan juga Heroes. Damai kami telah mengakhiri untuk pasukan Untitled. Musuh untuk masuk. Ada pasukan dalam pasukan Untitled. Masih lebih besar dari pasukan Heroes pemain kali ini. Percubaan untuk meneruskan permainan. Masih lagi diteruskan oleh kedua pasukan. Tapi tengok macam mana pasukan Untitled. Mereka meneruskan lagi Skyzone. Percaya dapatkan move. Ini yang ketujuh. Ada minit yang ketujuh. Begitu banyak perkara yang berlaku. Tetapi lihat bagaimana cukup lama Siska di tengah-tengah medan pertempuran. Menahan pemain-pemain pasukan Aero Esports daripada maju ke hadapan. Nice try. Disusuli lagi dengan 18 daripada Astong. Saya punya. Wow. Oi. Tak fokus ni. Kira emas berjanji. Emas berjanji ni. Okey, tak jadi serang dia. Jadi kita akan serang balik dalam permainan. 4 pemain berbaki Aero. Tapi yang tidak. GG. Sekarang ini peluang yang besar untuk pasukan Untitled menghabiskan permainan. Zeki menjadi pusing. Maju atau berjaya. Dari media. Tapi pasukan Untitled fokus. Untuk dapatkan bakal kemenangan yang pertama. Kali ini mungkin sahaja mereka tidak ingin tewas terlebih dahulu. Kali ini bukan lagi memberikan kemenangan awal untuk pasukan Aero. Tapi mereka terus bangkit mendapatkan pusingan yang pertama. Mungkin Aero datang dengan visi dan misi, tetapi telah pun dikembalikan
oleh pasukan Untitled sebentar tadi, terutamanya apabila telah mencapai pada fasa late game dan kita dah bincangkan di mana drafting untuk tak menjadi masalah, terus saja lompat ke bahagian hadapan dan juga memberikan gangguan yang besar di bahagian hadapan sebentar tadi. Ini adalah satu ancaman yang perlu diperhatikan oleh pasukan Esports bagi pusingan yang kedua. Game kurang, ramai pun tengah jerit tadi. Saya anything nak cakap kepada fans? Terima kasih kepada fans Underton dan fans Aero sebab korang gunakan support. Jadi terima kasih semua. Alright, terima kasih kepada Untitled and once again, congratulations guys. Jangan campak mic. Alright, and with that, let us join back to the casters to break down what happened in the Sleep series. And with that, casters, Early game, tetapi apabila ianya So, tidak okay guys, mencapai pintu kemenangan, Dia dah boleh predict sebab draft Aero mostly banyak magic damage kan. Macam Joy, Selena dan Harid. So easy untuk title counter hero-hero dorang. Bagi saya, And mostly lawan hero Aero ni bagus untuk early game. Bagi game itu Kalau lagi ni kurang sikit, bak kata caster. Kalau lagi hero Aero kurang sikit. load dance yang pertama tadi. So kita tunggu match kedua. Load dance yang kedua. Member akan kena comeback. Begitu lamanya mereka menari-nari. Pas lagi. Tenang rakan-rakan yang sedang menonton di luar. Team Putra ini game pastinya akan diteruskan, tetapi Bro, match memang dua-dua nak pause ianya dilaksanakan dengan adil dan juga saksama. Sebentar tadi, lot yang menjadi dimiliki oleh Aero Esports Tapi kali ni tidak Aero berjaya punya digunakan pakai problem. secara sepenuhnya. Masih lagi dalam perjalanan, tetapi dengan hanya pusing saja masih lagi berdiri, ia mampu untuk dijatuhkan oleh Untitled yang dengan minta begitu pause mudah. kali ni. Itulah masalah mainkan Akai lawan dengan Jusin. Kau tengah kepit orang, Jusin tu angkat ke tepi, member dia lepas. Ya. Itu sangat-sangat menjengkelkan. Aero Esports terpaku dan meninggalkan kursi berseorangan saja. So maybe semua Rakan-rakan mereka ada tak problem seperti sikit ini nak dengan phone habiskan ni. Dia orang request untuk Hussein dah pun menyiapkan pause main game kedua ni. tetapi seperti yang awak katakan Untuk sementara waktu lah. The image maker tidak mencukupi. Oh, kita punya para penonton terus bersorak. Tapi lihat terlebih dahulu Lot yang mula untuk masuk. Menghentak insan di bahagian bawah. Liskan melakukan push di bahagian atas. Saya juga untuk tapi tengok macam mana pasukan Aero Esports hands on cuba untuk menjaga kedudukan. Kita mencuba lagi tak persiskan tak boleh syukurkan juga satu pembahasan. Percubaan lagi dan lagi diteruskan secure dan tak ada yang kita berpecahkan begitu saja. Masih lagi ingin masuk untuk pasukan Untitled tapi pasukan Aero Esports mereka masih lagi ingin memaksa pasukan Untitled untuk meneruskan permainan mereka. Cukup apabila satu persatu pemain mereka tak berjumpa hands up. Dikejar. Di tangan ganda menamisahkan pemain ganda. Saja. Adakah dua orang pemain ini cukup untuk melakukan pertahanan bagi pasukan Aero Esports? Tapi tengok baju mana Kusen. Immortals nak berpecahkan Kusen juga nak ada. Meninggalkan seorang diri. Menangis tak berlaku pada minit yang ke-20 hampir dah masuk minit ke-21. ini mungkin sahaja waktu untuk menamanya 10 saat diharapkan untuk Kim bangkit semula. 5 saat berbaki untuk Kim. Minion pula keluar timing ngam soy. Kali ini Kim ada harapan terlaksanakan satu pertahanan kombinasi cuma terlaksanakan satu shotgun dan kali ini Minion dah mulai untuk masuk. Kim dengan dengan sangat-sangat tajam. Kim mencuba untuk tambahkan permainan. Kim masih lagi cuba terangkan clearance. Kim dapatkan clearance. Minion tak ada untuk Untitled Esports. Kali ini Aero masih lagi ada peluang. Sekir dah kembali. Dia bagaimana Crystal yang diberikan tumpuan. Masih lagi ada Hamilton. Minion cuba untuk masuk tapi dah bagaimana. Aero masih lagi bertahan. Sekir bilang boleh dengan Kaisar mencuba lagi dan lagi. Tak terlalu mendapatkan menjaga Kaisar. Kusen dibangkitkan kembali tapi tengok Satu minion, dan kedua. Kemenangan Persib. Dua berbalas kosong tangan pasukan Aero Esports. Ini bukan lagi tua. Ini bukan lagi nasib. Biarpun dari sejarah. Meskipun di waktu ini mereka yang lebih berkuasa dan kali ini tanpa sebarang mata 2-0 Untitled. Itu yang lebih penting lagi. Sekarang ini mereka telah berjaya untuk mendapatkan kemenangan secara bersih. 2-0 yang jauh lebih bernilai. Tiada lagi kita boleh sangkalkan di mana kemenangan mereka pada ini
tidak telah pun ditunjukkan dengan dedikasi mereka. Bagaimana mereka begitu bersabar menantikan peluang untuk mendapatkan kemenangan dan jaya untuk mendatangkan Aero. First time tu dapat 2-0. First time 2 musim first time tu masuk. Memang gila lah budak Taman. Hari ini momentum. So guys, match tadi 2-0, kemenangan berpihak kepada Untitled. So it's okay lah, aku rasa ada saingan juga lah di antara Aero dengan Untitled ni. At least dia tak macam game first tadi. Innocent. Kau tengok Innocent je? Sekejap ada Innocent dengan adik guys. So nanti kita diorang punya game, diorang punya match paling last untuk hari ni. So kita akan stay sampai paling last untuk tengok match SRG lawan Homeboys. So kalau korang nak tengok match yang paling best, korang kena stay tune. Dan jangan lupa untuk subscribe and hit the like button. Okay. So sekarang ni aku akan masuk dalam media room yang akan interview player Aero dan Untitled lah. So lepas ni kita akan masuk dan aku akan try untuk tanya a few questions kat player. Kau dah kot, habis kita dah hakim. Remove my voice now. No. Cannot. Getting tilted my voice. Oh yeah. Kau ni tak. Dah kena beli kursi yang tu dah.